Ramai orang tanya, bila sebenarnya timing yang paling best, paling ngam untuk beli rumah? Ada orang kata, beli seawal mungkin. Ada orang kata, tunggulah, depends on the individu. So, apa jawapan dia? You see, untuk anak muda dekat luar sana, especially yang parents korang bukan Datuk Seri ataupun mak you bukan Datin Seri, korang sebenarnya tak perlu rush untuk beli rumah untuk duduk sendiri sekarang. Kalau boleh, duduk dengan parents ataupun tak salah untuk menyewa sebab korang baru je graduate, baru kerja beberapa bulan, korang belum nampak lagi korang punya future. Bagi contoh lah kalau korang beli rumah under construction, rumah under construction ambil masa 2, 3, 4 tahun untuk siap depending on bila korang belilah. Dalam masa 4 tahun untuk anak muda, macam-macam boleh berubah. Adakah you suka duduk Shah Alam berulang-alik pergi ke KLCC, ke Shah Alam tu? Susah, penat. What will happen adalah selalunya korang akan decide, tak apalah aku sewalah dekat KL ni. Rumah yang aku ada dekat Shah Alam tu, aku pergi sewa kan. Tapi kena faham whatever happens to that house yang you sewakan tu, you kena tanggung. Last rumah tu boleh jadi beban kepada you dan you punya career. Another one, ada orang kata dia nak beli rumah sebab dia kata nak dekat dengan partner. Okay lah, let's say lah you baru je dapat kerja. Let's say lah you ada girlfriend. Kau ingat kau punya girlfriend tu dijamin ke untuk jadi pasangan? Maybe tak lah. So itulah, in my opinion, waktu yang terbaik untuk beli rumah untuk duduk sendiri bersama dengan pasangan adalah bila korang dah settle down. Settle down maknanya korang dah kahwin. Isteri pun dah tahu kerja mana. Benda-benda macam ni memang tidak dijamin. Tetapi boleh nampak tak dia punya arah dia tu? Ada, boleh nampak. So sebab itulah kalau boleh beli rumah selepas dah ada tanda-tanda macam itu. Tapi, you kena faham ini adalah rumah untuk duduk sendiri. Kalau you nak beli rumah untuk investment, belilah seawal mungkin tetapi beli dengan ilmu. Rumah yang you beli untuk duduk sendiri dengan untuk disewakan untuk investment, ada dua set of criteria yang berbeza. Bagi contoh, rumah duduk sendiri, kadang-kadang kita nak tempat yang tenang. Kita nak besarkan anak-anak kita ni dekat taman, dekat tempat yang senyap, yang tak ada banyak kereta. So, rumah untuk disewakan, kadang-kadang kena cari benda-benda amenities yang cantik-cantik. Contohnya dekat dengan MRT atau LRT station, ataupun dekat dengan Central of Business District, CBD, supaya senang untuk dia kerja. Maybe kerja dia memang kat situ pun. Kesimpulan dia, kalau korang adalah seorang anak muda yang baru bekerja, fokus cari pengalaman kerja, tingkatkan korang punya value kepada majikan. So, pada waktu-waktu ini, tak semestinya ada rumah sendiri untuk diduduki. And I bagi you satu tip. Whatever houses yang you beli sekarang ni, kalau you sewakan ke, jarang you boleh dapat sewaan yang boleh bayar balik you punya installment secara penuh. Jarang. So, kalau boleh duduk rumah mak ayah, duduk rumah mak ayah. Kalau boleh sewa dahulu, sebelum kita cari tempat atau tempat kerja yang lebih baik, kita sewa dahulu. So, I nak tanya, korang nak beli rumah sebelum ataupun selepas kahwin? Cuba komen kat bawah.